Ini adalah si game yang fun, penuh dengan fan service, tapi yang masih caca marba. Mortal Kombat 2 mengisahkan pasukan pejuang Earthrealm yang diketuai oleh Raiden kembali bersatu untuk menghadapi kejohanan Mortal Kombat 9 menentang kuasa Outworld pimpinan Shogun. Kali ini keadaan lagi gila sebab kalau Earthrealm kalah, dunia manusia boleh jatuh ke tangan Outworld terus. Dalam pada masa yang sama, Johnny Cage yang merupakan pelakon asli Hollywood turut direkrut masuk jadi pejuang baru bersama Liu Kang, Sonya Blade, Jet, Scorpion dan lain-lain. Kena berlawan dalam satu pertarungan berdarah penuh fatality sambil cuba menghalang rancangan Shogun dan Shang Tsung yang nak kuasai semua realm. Lebih besar, lebih ganas dan lebih banyak aksi tournament macam dalam game berbanding filem pertama dia pada tahun 2021. Filem ni memang fokus pada pertarungan satu lawan satu yang brutal dan banyak gila fan service. So lakonan yang paling menarik adalah lakonan Karl Urban sebagai Johnny Cage, walaupun looks dia nampak tua, ada orang komen nampak tua and dia macam sesuai dengan karakter ni, tapi dia punya comedy and comic relief dalam ni memang membuatkan audience ketawa, termasuk aku a few scene, tapi kadang-kadang lama-lama dia jadi macam repetitive and boring. For sure untuk filem ni ramai peminat game yang dekat luar sana akan suka filem yang kedua ni sebab macam aku cakap tadi dia fan service, tapi kalau fokus pada plot dia sangatlah hilang fokus and inconsistent. Tapi perlawanan tournament ni membuatkan kita rasa shock untuk melihat fight sequence yang brutal, berdarah kat dalam filem. Bukan itu saja, filem ni juga mempunyai dialog-dialog yang aku rasa sedikit kaku dan lakonan yang tak berapa nak best. Kecuali Karl Urban and a few karakter yang bersama dengan Raiden. Aku bagi Mortal Kombat 7/10 dan korang boleh layan filem ni kat bawah.